Hello, hi, assalamualaikum guys. Welcome back to Adik channel. Guys, untuk video kali ni pula aku nak buka kereta Glory Chaser Golf. Ni permintaan daripada adik kita. So hari ni abang nak buka kereta ni tau. Alright. So kereta ni tak ingat lah dapat kat mana. Boleh tengok lah video-video abang yang lepas, okay? So jom kita buka Glory Chaser. Alright. Okay guys, so jom kita nak unboxing kereta Glory Chaser Golf. Okay, tema dia HW Roadster. Okay, semoga adik kita mengumpul kereta golf dengan jayanya dan banyak. Okay, so jom kita buka. Bismillah. Waduh, syahdu guys. Okay, jom kita tengok. Kecil kereta dia. Kereta dia macam nipis sangat. Okay, kita tengok bahagian tepi dia tak ada bumbung. So dia ada logo Firestone Golf. Ini nombor 8. Logo Hot Wheel. Style guys. Kereta tak ada bumbung, boleh pegang steering je. Alright. Kita tepi bahagian atas dia macam ni, macam mata orang kan. Okay, engine dia terkeluar macam ni. Cantik-cantik. Nampak macam simple kereta ni, tapi cantik kak. So ni ada besi belakang. Bahagian belakang dia macam ni. Exhaust ada 4 guys. Ni kereta zaman dulu ni kan. So jom kita tengok casting tahun 2021 guys. Alright. So jom kita pergi letak dekat rak Hot Wheel. Okay guys, so jom kita letak di sini. Sini ke? Alah, boleh lagi satu kereta ni, sayang lah. Tak apa, kita letak dulu. Alright. So video kita sampai sini je. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Assalamualaikum. Bye.